Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video bersama SM Collector. Hari ini awal pagi dah pergi ke pasar raya. Sibuk nak beli barang dapur untuk persiapan hari raya. Selepas dah selesai beli barang dapur, kami pergi ke Pos Malaysia. Untuk apa? Nak pick up barang yang telah di-pre-order pada bulan lepas. Pada awal bulan Mac, Pos Malaysia telah buka pre-order untuk Pokemon Stamp Folder Set. Dan tak sangka, isteriku yang tersayang, dia pre-order satu set untuk saya. Dan 2 hari lepas, Pos Malaysia dah call dan beritahu barang pre-order ni dah ready dan boleh datang untuk pick up. Masa dekat pejabat pos tu memang teruja betul lah. Tak sabar nak balik dan terus unpack stamp set ni. Cantik bentuk Pokeball. Sebaik saja sampai rumah, memang tak buang masa. Saya duduk dan terus buka kita punya Pokemon Stamp Edition Folder Set. Di bahagian packaging atas ni dia tunjuk apa yang bakal anda dapat dengan set ini. Sebagai seorang peminat Pokemon yang setia, saya memang teruja dapat tengok desain Pokeball ni. Memang lawa. Okey, bila kita buka saja daripada packaging, kita tengok dulu dia punya Arena Mat. Ini adalah Arena Mat yang digunakan untuk bermain Pokemon Trading Card Game. Kita ada bahagian Active, Badge, Deck, Discard Pile dan juga Prize. Ilustrasi yang ada pada Arena Mat ni memang cantik. Okey, sekarang kita tengok pula dia punya desain Pokeball ni. Dekat belakang tu ada logo Pos Malaysia dan juga stiker Pokemon untuk menunjukkan ini adalah produk rasmi daripada Pokemon. Fun pack Surging Sparks pun dapat. Dalam ni ada 3 kad. Jom tengok kad apa kita dapat. Alright, kad pertama kita dapat Feebas, Water type Pokemon, diikuti dengan Crocalo, Fire type Pokemon, dan kad terakhir kita hadir dengan satu Reverse Holo Donphan dengan finishing card yang sangat-sangat cantik. Seterusnya kita tengok, ini yang paling penting, kita punya stamp set. Bila buka-buka saja dah nampak Pikachu. Di sebelah kiri kita ni, kita ada postcard dan juga sampul Pokemon. Jom kita keluarkan dia punya sampul ni. Kita boleh nampak ada logo Pokemon, ada Pikachu dan juga stamp Pikachu yang bernilai 60 sen. Belakang ni pun ada desain Pokeball dan juga Pos Malaysia. Memang cantik, sayang nak guna sampul ni, memang rare. Okey, seterusnya kat belakang ni kita ada postcard. Kita ada postcard Pokemon. Yang pertama kita ada Pikachu. Boleh tampal stamp kat sini dan boleh post kepada kawan anda. Cantik Okey, pertama kita ada Pikachu. Yang kedua kita ada 3 starter Pokemon yang terbaru. Yang pertama kita ada Grass type Sprigatito. Cantik. Kalau Gen 1 dulu baru besar. Okey, yang kedua pula Fire type Pokemon, kita ada Fuecoco. Kalau Gen 1 Charmander. Okey, yang terakhir Water type Pokemon Quaxly. Kalau first gen Squirtle. Saya ingat first gen je. Ini adalah gen yang terbaru. Di sebelah kanan, ini yang paling kita nanti-nantikan, koleksi stamp keluaran terhad Pos Malaysia. Okey, yang pertama kita ada Pikachu dengan nilainya 60 sen. Seterusnya kita ada Rare Holo guys, Venusaur EX, sama juga 60 sen. Diikuti dengan Charizard. Okey, ini confirm stamp favorite saya, Charizard EX. Seterusnya kita ada Blastoise EX. Finishing yang diletakkan pada stamp ni memang cantik guys. Seterusnya kita ada desain bahagian belakang kad Pokemon. Ada Pokeball Seterusnya Sprigatito, sama macam kita punya postcard tadi, diikuti dengan Fuecoco. Seterusnya kita ada Quaxly. Okey, ketiga-tiga starter Pokemon dia bagi. Koraidon EX pun ada guys, diikuti dengan Miraidon. Cantik dah, boleh matching Koraidon dan juga Miraidon. Kalau anda peminat Pokemon, ini adalah koleksi yang wajib anda dapatkan.